Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, hari ini kamu bersama Sir Mohai. Okey, Sir mahu terangkan kepada kamu tentang format pentaksiran bagi subjek matematik untuk Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM. Okey. So, format pentaksiran tidak sama dengan apa yang kamu pernah belajar sebelum ini di tingkatan 3. Okey, format time kamu UASA dulu tidak sama sudah dengan SPM. Okey, untuk SPM bagi subjek matematik, dia merangkumi topik-topik daripada tingkatan 1 sehingga 5. Okey. And then dia terbahagi kepada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Mari kita selami kedua-dua kertas ni one by one. Okey, untuk kertas 1 bagi SPM, dia merupakan kertas objektif yang mana terdapat aneka pilihan jawapan A, B, C dan D. Pelajar wajib menjawab semua soalan yang mana kesemua soalan mempunyai 40 soalan. Okey, dan hanya perlu pilih satu jawapan sahaja. Contoh, kalau kamu jawab A, jawapan kamu A sahajalah. Okey. So, tempoh untuk kertas 1 adalah selama 1 jam 30 minit ataupun 90 minit. Dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Okey, next. Kita tengok pula kepada format pentaksiran bagi kertas 2. Kertas 2 ini merupakan kertas subjektif yang mana dia berformatkan respon terhad serta berstruktur. Okey. Untuk kertas 2, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. Bahagian A, B dan C. Bahagian A mempunyai 10 soalan. Okey. Pelajar wajib menjawab semua soalan. Bahagian B mempunyai 5 soalan. Pelajar wajib menjawab juga semua soalan. Dan bahagian C mempunyai 2 soalan, hanya pilih satu soalan sahaja untuk dijawab. Dan untuk kertas 2, tempoh masa menjawab adalah 2 jam 30 minit. Sangat lama kan? Dan jumlah peruntukan markah untuk kertas 2 bagi matematik adalah sebanyak 100 markah. Okey. Aras kesukaran soalan adalah beraraskan 5:3:2, yang mana 5 untuk soalan nisbah soalan aras rendah, 3 sederhana dan 2 aras tinggi. Okey. Ada beberapa peralatan tambahan yang kamu perlu bawa ketika peperiksaan. Okey, yang pertama adalah kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Dan yang kedua adalah alatan geometri. Okey. Mari kita selami pula bab matematik dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, yang pertama untuk tingkatan 4, kita ada 10 bab semuanya. Okey. Yang pertama adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dia merupakan kesinambungan daripada beberapa bab tingkatan 1 dan 2. Yang kedua adalah asas nombor. Yang ketiga, penaklukan logik. Yang keempat, operasi set. And then, rangkaian dalam teori graf. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bab graf gerakan. Sukatan serakan data tak terkumpul. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Serta matematik pengguna pengurusan kewangan. Dan untuk tingkatan 5 pula, kita hanya akan belajar 8 bab sahaja, iaitu bab 1 ubahan, yang kedua matrix, yang ketiga insurance, yang keempat percukaian, yang kelima adalah kesinambungan daripada topik tingkatan 2, iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. Yang keenam, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Ini merupakan kesinambungan daripada trigonometri tingkatan 3. Yang ketujuh, sukatan serakan data terkumpul. Kesinambungan daripada bab tingkatan 4. Dan akhir sekali adalah permodelan matematik.
Okey, jadi seharap semua kamu faham bahawa semua topik tingkatan 1 hingga 5 bagi subjek matematik adalah penting untuk kamu belajar kerana kamu memerlukan kesemua pengetahuan untuk menyelesaikan soalan-soalan SPM. Okay, that's it for today. All the best and thank you for listening.